Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Sekolah Kebahasaan Taman Masuri ingin membentangkan video yang bertajuk Tapir Malaya. Tahukah anda mengapa kami memilih tajuk tersebut? Projek video infografi ini menyokong SDG 15 iaitu hidupan di darat, life on land. Matlamatnya adalah untuk melindungi hutan, biodiversiti dan semua hidupan di darat. Kami mengharapkan video ini dapat membantu dalam kempen melindungi haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan dan memberi kesedaran dalam keseimbangan ekosistem. Kami memilih tajuk tersebut kerana terdapat dalam Sukatan Sains tahun 6. Marilah bersama-sama kita menyaksikan video yang kami hasilkan. Tapir juga dikenali dengan nama tenuk Malaysia, tenuk Malaya, tenuk Asia, cipan atau badan cipan. Nama saintifiknya ialah Tapirus indicus, iaitu satu-satunya spesies tenuk yang ditemukan di Asia, iaitu di sepanjang sepadan barat Thailand, Myanmar serta bahagian selatan dan tengah pulau Sumatera di Indonesia. Tenuk Malaysia hanya tinggal di kawasan pergunungan terpencil dan habitat asalnya sudah pupus akibat perburuan manusia dan pembangunan yang menyebabkan penyerpihan habitat, mendedahkan kepada kemalangan jalan raya dan jerat samar. Sekitar 92 ekor tenuk Malaya menjadi mangsa kemalangan jalan raya dari tahun 2015 hingga 2020. Ia disenaraikan sebagai spesies terancam dalam Senarai Merah Kesatuan Pemeliharaan Alam Sekitar Antarabangsa IUCN sejak tahun 2008. Populasinya dianggarkan terdiri daripada kurang 2,500 ekor individu dewasa. Ia spesies hidupan liar yang dilindungi di bawah Undang-Undang Malaysia dan Indonesia. Tenuk Malaysia merupakan haiwan yang suka bersendirian dan mempertahankan kawasan daratan yang luas sebagai wilayahnya, walaupun sebenarnya kawasan tersebut pernah dijajah oleh tenuk lain. Tenuk menandakan kawasan wilayahnya dengan mengencing atas tumbuh-tumbuhan terutama batang pokok yang biasanya merendah di kawasan semak. Kebiasaan tenuk ini lebih suka tinggal berhampiran sungai dan sedia membersihkan diri dan berenang serta mempunyai kemampuan untuk memanjat cerun yang curam. Tenuk ini hanya aktif pada waktu malam walaupun tidak tergolong dalam kumpulan haiwan nokturnal. Selain itu, tenuk lebih cenderung untuk makan pada waktu malam selepas matahari terbenam atau sebelum matahari terbit dan semestinya makan sekejap pada tengah malam. Kelakuan sebagi ini tergolong dan sebagai haiwan berskupul. Ia tidur dalam kedudukan badan menghadap jalan, dipijaknya supaya mudah melarikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Cikgu telah menonton video yang dihasilkan oleh anak-anak SK Taman Masuri berkaitan usaha pemeliharaan dan pemeliharaan di Malaysia. Mereka mengupas haiwan-haiwan yang diancam kepupusan. Bagi saya, tajuk-tajuk ini sangat sinonim dengan mereka kerana tajuk haiwan yang diancam kepupusan ini terdapat dalam Sukatan Sains tahun 6. Saya berharap suara kecil mereka dapat menyuntik kesedaran kepada rakan-rakan yang lain tentang kepentingan memelihara dan memelihara haiwan yang diancam kepupusan. Sejujurnya saya sangat kagum dengan usaha dan semangat mereka dalam menghasilkan video ini, di mana mereka bersungguh-sungguh mengumpul maklumat dan seterusnya menghasilkan video infografik untuk dipersembahkan dalam pertandingan STEM Anjuran Mysore pada kali ini. Cikgu harap kamu beroleh kejayaan dan cikgu harap usaha kamu tidak terhenti setakat ini sahaja. Teruslah melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti STEM pada masa akan datang. Tahniah sekali lagi daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Sekian, terima kasih.